BYD, jenama yang semakin mendapat keyakinan rakyat Malaysia sejak diperkenalkan pada tahun 2022. Dan di belakang aku ini adalah model Seal Performance, versi paling laju dan paling mahal BYD tawarkan untuk pasaran Malaysia. Tapi sebelum kita cerita dengan lebih lanjut, jangan lupa subscribe channel YouTube Roda Panas dan ikuti kami di semua media sosial. Boleh tengok dulu shot-shot BYD ni. BYD Seal mula diperkenalkan sekitar Februari 2024 dengan 3 varian iaitu Dynamic versi standard, Premium dengan jarak gerak paling jauh dan juga Performance versi yang paling laju. Baiklah, untuk drivetrain, Dynamic dan juga Premium menggunakan rear wheel drive, manakala untuk Performance menggunakan all wheel drive iaitu dengan roda yang bergerak secara 4-4 lah, ke 4-4 tayar. Untuk dimensi pula secara keseluruhan, model ini mempunyai panjang 4800 mm, lebar 1875 dengan tinggi 1460 mm. Untuk prestasi, BYD Seal ini berbeza mengikut varian. Bagi versi Performance, ia menghasilkan sekitar 390 kW ataupun 523 horsepower dengan 670 Nm torque. Itu dah kira saing-saing supercar, hypercar dah tu. Namun, untuk versi Premium adalah sekitar 230 kW ataupun 308 horsepower dengan Nm sekitar 360 Nm. Baiklah, untuk jarak gerak, versi Performance ni mampu bergerak sekitar atau sejauh 520 km, manakala untuk versi Premium adalah sekitar 570 km. Jadi untuk versi Performance ni dia jatuh nombor 2 bagi jarak gerak. Dan untuk jarak gerak 460 km jatuh kepada versi Dynamic iaitu versi standard ataupun versi yang paling bawah. Bila tiba masa untuk charge, BYD Seal ini mampu mengecas dari 10 ke 80% dalam masa 18 minit sahaja menggunakan DC charging iaitu fast charging. Dia sesuailah ketika anda dalam perjalanan jauh dan berehat antara perjalanan tu, memang sesuai menggunakan DC charging. Manakala untuk AC charging ataupun pengecasan di rumah menggunakan wall box dan sebagainya, 0 ke 100% adalah lebih kurang 11 jam dan 21 minit. Jadi itu memang sesuai kalau anda tidak memerlukan masa yang singkat untuk mengecas. Baiklah, untuk reka bentuk pula, kita boleh nampak model ini sedikit European. Maklumlah, pereka kereta ni pun Wolfgang Egger tu memang asalnya dari Eropah dan pernah bekerja di kilang pengeluar kereta besar seperti Alfa Romeo, Lamborghini dan juga Audi. Jadi memang rekaan tu saling tak tumpah seperti benua asal beliau. Baiklah, desain yang dianggap seperti Porsche ini mendapat inspirasi daripada laut. Sebab itu anda boleh nampak elemen-elemen wavy atau elemen-elemen ombak pada model ini dan juga mereka terapkan itu sekali dengan lampu nyalaan siang dan juga lampu hadapan LED ini depan dan juga belakang bersama dengan sisi aerodinamik yang nampak seperti sisi ikan. Roda menggunakan roda rim 19 inci dengan tayar Continental Eco Contact 6Q bersaiz 235/45 bagi ke semua 4-4 tayar. Harga dia lebih kurang 300 ke 1000 bergantung. Ruang dalaman juga masih mengekalkan ciri-ciri estetik ombak atau laut itu sendiri dan mereka terapkannya menjadikan dia lebih lancar dan juga lebih kemas. Untuk ruang dalaman ini, rekaan yang penuh dengan bahan-bahan berkualiti tinggi seperti pada steering, pada sistem hiburan mereka dan juga pada tombol tengah gear ini. Jadi anda boleh lihat rekaan dia tu memang high quality, memang kualiti tinggi. Bersama juga dengan speaker, ada 12 speaker daripada Dyna Audio yang berasal daripada Denmark. Secara keseluruhan, feedback yang orang bagi, kereta ni perasaan memandu itu adalah seperti memandu kereta-kereta Conti atau kereta-kereta Eropah, walaupun kereta ni dilakukan atau dibina di China. Baiklah, untuk sistem hiburan tengah ini
Perincian yang paling ketara adalah dia boleh ubah seperti ini dan juga dia diterapkan dengan sistem Apple CarPlay, Android Auto, jadi anda tiada masalah untuk menyambungkannya ke telefon pintar anda. Sistem keselamatan dan juga pelbagai lagi info-info yang patut anda tahu mengenai model kereta ini ada pada bahagian tengah dan juga pada bahagian pemandu ini. Apa yang membuatkan kereta ini mesra penumpang juga adalah pada bahagian kawalan tengah ini, di mana penumpang boleh mengawalnya pada bahagian sini dengan mudah. Jadi tidak ada apa yang perkara rumit yang perlu kita fahamkan dengan lebih mendalam. Cukup sekadar kita tahu secara asas saja kita dah boleh kawal dah panel tengah ini. BYD Seal juga lengkap dengan wireless charger pada dua-dua bahagian. Biasanya kita nampak pada satu bahagiannya, iaitu pada bahagian pemandu. Namun untuk BYD Seal ini mereka terapkan dua bahagian, kiri dan kanan. Untuk seat pemandu dan juga penumpang hadapan juga dihadir dengan ventilation seat, di mana kita boleh rasa angin yang keluar pada bahagian seat ini sesuai ketika cuaca panas dan anda masuk ke kereta dan anda hendak menyejukkan badan dengan pantas. Aircon vent juga memang canggih, tidak seperti pengeluar kereta yang lain sebab dia boleh dikawal pada bahagian infotainment dan dia ada fungsi smart swing. Bermakna dia akan pusing kiri ke kanan secara automatik dan kita tidak perlu lagi untuk menggunakan tangan kita secara manual. Jadi dia semuanya dikawal melalui sistem infotainment di bahagian tengah ini. Baiklah, untuk bumbung dia hadir dengan panoramic roof. Jadi walaupun kita nampak ni kaca, tapi jangan risau sebab kaca dia ni tak panas sebab dia ada pancaran UV. Jadi walaupun kita parkingnya di kawasan yang terik, dia tidak akan panas. Terutama sekali kalau anda memandu di kawasan-kawasan yang kering dan juga tandus. Sebab ialah kita kan di cuaca khatulistiwa ini. Pada bahagian depan juga ruang simpan dia memang banyak. Contoh paling utama dashboard, glove box dan juga ruang simpan di bawah ini. Jadi ini adalah 3 komponen yang besar kita boleh letak barangan-barangan peribadi kita. Baiklah, untuk perincian keselamatan seperti biasa sistem-sistem ADAS memang diterapkan pada model ini. Maklumlah model ini pun boleh pergi laju. Jadi seperti ACC, lane departure warning, lane keep assist, semua itu memang ada. Namun saya nak highlightkan 2 benda, iaitu dia ada door opening warning. Bermakna kalau kita nak buka pintu, tiba-tiba ada kereta lalu di sebelah, dia akan bagi warning supaya kita alert, supaya kita peka dan kita tidak buka pintu dan untuk mengelakkan kemalangan lah. Dan juga lagi satu, dia ada mirror auto assist. Bermaksud ketika kita nak reverse parking, side mirror kita akan auto ke bawah, cermin itu akan auto ke bawah dan untuk kita lebih peka pada bahagian bawah. Sebab biasanya kalau kita reverse parking akan ada divider kecil ataupun kereta yang kita tidak dapat nak agak jarak dia tu. Jadi itu sangat membantu kita ketika kita nak reverse parking. Baiklah, untuk seat belakang atau tempat duduk belakang dia boleh memuatkan 3 orang tapi selesa 2 orang dengan cup holder di bahagian tengah dan juga aircon vent di bahagian belakang ini dengan sedikit ruang simpan dan juga tempat pengecasan USB Type A dan juga Type C. Apa yang menariknya untuk ruang belakang ni, dia tak ada hum di bahagian tengah ni seperti mana-mana model petrol. Jadi lantai dia tu memang flat sebab bateri ada di bawah ni dan dia tidak ada pipe exhaust sebab dia tak ada exhaust tu. Drop it. Okeylah, untuk perkara yang hujung-hujung ni kami nak menceritakan mengenai dia punya kapasiti boot belakang ini. Baiklah, untuk ruang kargo, dia berkeluasan sekitar 400 liter dan untuk bahagian depan juga ada ruang kargo sekitar 43 liter. Jadi sebab ruang hadapan tiada enjin, sebab itulah ada ruang kargo. Dan kalau dekat sini kita boleh nampak lagi sedikit tempat untuk kita menyimpan barang bersama ruang simpan kecil, ruang simpan basah lah saya boleh katakan. Dan nak tutup juga kita hanya memerlukan elektrik. Harga untuk model BYD Seal ini bermula untuk dinamik adalah 163,800, manakala untuk versi premium 179,800 dan yang terakhir versi performance seperti sebelah saya ini 199,800.
Diingatkan juga harga ini adalah sebelum insurans dan juga sebelum segala pendaftaran, charge pendaftaran. Kalau nak tahu lebih lanjut, jangan lupa layari laman rasmi BYD Scene Malaysia dan jumpa lagi di video akan datang. Bye bye.